Hai, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Bertemu semula bersama saya, Cikgu Koni dalam subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif SCPM Semester 2. Pada hari ini, ayo kita lihat bagaimanakah cara ataupun panduan untuk menjawab soalan Semester 2 untuk tajuk soalan bahagian B, kekeluargaan. Sebelum itu, ayo kita lihat terlebih dahulu soalan latihan untuk aspek kekeluargaan. Bincangkan aspek kekeluargaan berdasarkan Sulalatu Salatin Sejarah Melayu dalam konteks pembangunan masyarakat 25 markah. Untuk menjawab soalan ini, terlebih dahulu calon hendaklah meneliti 3 perkara asas iaitu bentuk soalan, kata tugas soalan dan skop soalan. Soalan ini adalah soalan berbentuk tunggal, oleh itu dalam bahagian binaan jawapan, calon hendaklah mengemukakan 6 perenggan jawapan iaitu 1 perenggan pendahuluan yang terdiri daripada 3 markah, 4 perenggan isi yang terdiri daripada 20 markah dan juga 1 perenggan penutup yang terdiri daripada 2 markah. Yang kedua adalah kata tugas soalan. Bahagian kata tugas soalan adalah unsur yang paling penting untuk dikuasai oleh pelajar kerana bahagian inilah yang menentukan binaan perenggan isi untuk pelajar. Perenggan ini mengemukakan 20 markah dan calon hanya perlu mengemukakan 4 perenggan isi sahaja yang disertai dengan huraian dan juga contoh. Untuk bahagian perenggan isi yang menggunakan kata tugas soalan bincangkan, perenggan isi hendaklah terdiri daripada fakta, 3 ayat huraian dan 1 ayat contoh. Untuk ayat huraian bolehlah untuk huraian 1 terdiri daripada huraian apa ataupun huraian bagaimana. Dan selalunya saya akan memudahkan bahagian ini dengan memasukkan di sini huraian konsep. Okey, huraian kedua adalah huraian pro yang menjelaskan tentang kepentingan fakta yang mesti dikaitkan dengan aspek pembangunan masyarakat, dan huraian ketiga, huraian kontra yang juga dikaitkan dengan pembangunan masyarakat iaitu tentang kesan jika fakta itu tidak diamalkan. Okey, akhir sekali pelajar hendaklah mengemukakan contoh yang boleh menyokong fakta dan juga huraian yang telah dikemukakan. Okey, sekali lagi diingatkan bahawa untuk kata tugas soalan, calon hendaklah menguasai binaan perenggan isi berdasarkan kata tugas dan hanya perlu mengemukakan 4 isi sahaja untuk soalan tunggal, tetapi setiap isi hendaklah disokong dengan 3 ayat huraian dan 1 ayat contoh. Penulisan perenggan isi ini yang memperuntukkan 5 markah ini hendaklah diteliti dan dikuasai oleh pelajar kerana di sinilah terletak bahagian markah yang sangat besar iaitu 5 markah untuk 1 perenggan isi dan untuk 4 perenggan isi calon akan memperoleh 20 markah. Seterusnya kita beralih ke bahagian ketiga yang harus dikuasai oleh pelajar iaitu skop soalan. Jadi skop soalan di dalam soalan ini adalah tentang aspek kekeluargaan dan soalan ini adalah berbentuk soalan umum kerana calon boleh mengemukakan mana-mana keluarga yang terdapat di dalam Sulalatu Salatin Sejarah Melayu untuk dihuraikan di dalam perenggan jawapan. Jadi untuk fakta skop soalan ini, berdasarkan soalan ini, cadangan jawapan yang cikgu kemukakan di sini adalah keluarga Raja Suran, keluarga Seri Tribuana, keluarga Sultan Malikus Saleh dan keluarga Sultan Muhammad Shah. Inilah 4 keluarga yang akan menjadi ayat fakta untuk 4 jawapan, 4 perenggan jawapan yang akan dikemukakan oleh calon yang perlu dihuraikan dan dikemukakan contoh. Sekarang, ayo kita lihat dengan lebih jelas bagaimanakah contoh penulisan perenggan pendahuluan yang memperuntukkan 3 markah. Jadi, jika perenggan pendahuluan ini, dia tidak mengemukakan ataupun memuatkan sebarang nama watak, calon memadai menulis 2 ayat pengenalan, iaitu ayat pertama, ayat konsep skop soalan dan ayat kedua, senarai isi. Okey, walau bagaimanapun ayat konsep skop soalan itu hendaklah tepat
berdasarkan skop yang telah dikemukakan, skop soalan yang dikemukakan. Manakala untuk senarai isi, calon boleh mengemukakan 2 senarai isi dan disokong dengan dan lain-lain. Okey, jadi untuk skop soalan ini adalah aspek kekeluargaan, maka calon bolehlah mengemukakan konsep kekeluargaan yang lengkap dan tepat dan sokong dengan senarai isi. Ayat keduanya adalah senarai isi dengan menulis antara aspek kekeluargaan dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu ialah keluarga Raja Suran, keluarga Seri Tribuana dan lain-lain. Walau bagaimanapun, jika di dalam soalan itu terdapat nama watak, maka calon bolehlah membina 3 ayat, iaitu ayat pertama tentang ayat skop soalan, ayat kedua tentang latar belakang watak dan ayat ketiga tentang senarai isi. Sebagai contoh, sekiranya di dalam soalan tertulis bincangkan aspek kekeluargaan Raja Suran berdasarkan Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dalam konteks pembangunan masyarakat 25 marka, maka di dalam ayat pengenalan calon hendaklah mempunyai 3 ayat sebaik-baiknya, iaitu ayat pertama tentang konsep kekeluargaan, ayat kedua tentang latar belakang Raja Suran, dan ayat ketiga tentang senarai isi. Jadi itu adalah contoh panduan penulisan perenggan pendahuluan. Sekarang ayo kita lihat panduan penulisan perenggan isi yang memperuntukkan jumlah yang paling besar iaitu 20 markah. Jadi seperti yang telah Cikgu katakan tadi bahawa untuk penulisan perenggan isi soalan tunggal, calon memadai memberi 4 isi kerana setiap perenggan isi itu terdiri daripada 5 markah. Jadi 5 markah untuk setiap perenggan isi itu, 4 isi bersamaan dengan 20 markah. Oleh sebab setiap perenggan isi itu memperuntukkan 5 markah, maka calon dalam setiap perenggan isi hendaklah mengemukakan fakta, huraian 1 iaitu tentang huraian konsep tentang apa ataupun bagaimana, huraian pro ataupun tentang kepentingan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan, dalam hal ini pembangunan masyarakat. Ayat huraian ketiga iaitu perbincangan ataupun huraian kontra yang dikaitkan dengan aspek pembangunan, dan akhir sekali dalam perenggan jawapan kemukakan perenggan isi, maksud cikgu kemukakan ayat contoh. Jadi untuk setiap bahagian ini calon akan memperoleh 1 markah jika ayat yang dikemukakan itu menepati elemen yang dibincangkan ini. Sekarang kita lihat pula panduan penulisan perenggan penutup yang memperuntukkan 2 markah. Untuk perenggan penutup yang memperuntukkan 2 markah adalah memadai calon menulis 2 ayat, iaitu ayat pertama berupa rumusan idea ataupun pandangan keseluruhan berdasarkan skop soalan yang telah dibincangkan, manakala ayat kedua merupa cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan. Memadai 2 ayat ini ditulis dalam perenggan penutup calon. Jangan bina 1 ayat sahaja, tetapi binalah 2 ayat supaya binaan perenggan penutup itu lebih jelas, lebih teratur dan lebih menunjukkan penguasaan cara menjawab yang baik dalam kalangan pelajar. Setelah kita meneliti panduan penulisan perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup untuk soalan tadi, apa kata sekarang kita teliti template jawapan ataupun kerangka jawapan untuk soalan tersebut untuk memudahkan pemahaman pelajar. Untuk contoh penulisan perenggan pendahuluan, cuba lihat di dalam template ini, cikgu hanya kemukakan 2 ayat, iaitu ayat konsep tentang kekeluargaan dan juga ayat tentang senarai fakta, iaitu cikgu masukkan tentang keluarga Raja Suran, keluarga Seri Tribuana dan lain-lain. Fakta kedua ialah keluarga Seri Tribuana dan penghuraiannya adalah sama seperti penghuraian Raja Suran, iaitu dalam huraian apa, nyatakan latar belakang Seri Tribuana, huraian bagaimana, nyatakan dia berkahwin dengan siapa dan siapa anak dia, huraian pro, nyatakan peranan Seri Tribuana, huraian kontra, apa akan jadi jika Seri Tribuana tidak memeterai wa'ad di antara golongan raja dan golongan masyarakat, dan sokong dengan contoh peristiwa yang menunjukkan wa'ad pemeteraian wa'ad di Palembang di antara Seri Tribuana dan juga Demang Lebar Daun.
Untuk fakta ketiga ialah keluarga Sultan Malikus Saleh. Seperti biasa, huraian apa nyatakan latar belakang Sultan Malikus Saleh dengan mengemukakan nama asalnya iaitu Merah Silu. Kemudian pada huraian bagaimana nyatakan bagaimana keluarga Sultan Malikus Saleh terbentuk iaitu melalui perkahwinannya dengan Puteri Gagang sehingga melahirkan dua orang putera iaitu Sultan Malikul Tahir dan Sultan Malikul Mansur. Untuk huraian pro nyatakan peranan keluarga Sultan Malikus Saleh iaitu sebagai Raja Melayu pertama yang memeluk Islam. Okey, manakala pada huraian kontra jelaskan apakah yang akan terjadi jika golongan raja tidak memeluk Islam. Dan pada bahagian contoh nyatakan bagaimana Sultan Malikus Saleh ini memeluk Islam iaitu melalui mimpinya berpandangan dengan Rasulullah sehinggalah dia diislamkan oleh Syekh Ismail. Akhir sekali untuk isi keempat ialah keluarga Sultan Muhammad Shah. Dalam huraian apa nyatakan latar belakang Sultan Muhammad Shah iaitu nama sebenarnya iaitu Raja Kecil Besar. Kemudian dalam huraian bagaimana nyatakan pembentukan keluarganya melalui perkahwinannya dengan 3 orang isterinya iaitu dengan anak Bendara Tun Perpatih Permuka Berjajar, dengan Tun Ratnawati dan dengan sepupu Raja Rekan. Kemudian kita boleh tambah lagi dengan menyatakan perkahwinannya dengan Tun Ratnawati telah melahirkan Raja Kasim. Pada huraian pro nyatakan peranan keluarga Sultan Muhammad iaitu menggubal kitab undang-undang yang menjadi panduan golongan pembesar dalam pentadbiran. Dalam huraian kontra, kontrakan apa akan terjadi jika kitab undang-undang ini yang menjadi panduan pentadbiran ini tidak wujud dan kesannya terhadap masyarakat lah. Kemudian sokong dengan contoh peristiwa. Untuk bahagian penutup, ayat pertama kemukakan rumusan idea, ayat kedua cadangan dan harapan yang dikaitkan dengan pembangunan masyarakat. Setelah kita meneliti binaan kerangka jawapan itu tadi, contoh kerangka jawapan, sekarang ayo kita lihat contoh penulisan jawapan lengkap untuk panduan para pelajar agar lebih memahami cara menjawab untuk soalan aspek kekeluargaan ini. Ini adalah perenggan pendahuluan yang terdiri daripada hanya 2 ayat. Ini pula adalah contoh penulisan perenggan isi pertama yang terdiri daripada fakta, huraian 1, huraian 2, huraian 3 dan juga contoh. Untuk penulisan perenggan isi kedua, ketiga dan keempat, bolehlah meneliti slide yang diberikan. Ini pula adalah contoh penulisan perenggan penutup yang mana yang paling penting dalam penulisan perenggan penutup yang hanya terdiri daripada 2 ayat ini, aspek pembangunan masyarakat itu hendaklah dimasukkan di dalam kedua-dua ayat penutup. Sebagai latihan pengukuhan, tidak salah jika pelajar menjawab soalan ini untuk memperkukuh penguasaan cara menjawab untuk soalan aspek kekeluargaan. Demikianlah tadi berakhirnya sesi pembelajaran kita untuk panduan menjawab soalan aspek kekeluargaan. Semoga bahan ini akan memberikan manfaat kepada anak-anak didik sekalian yang dapat memudahkan pemahaman anak didik dan membimbing anak-anak didik untuk menjawab soalan aspek kekeluargaan. Sebelum berpisah, ayo kita katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Sekarang sahaja dulu sehingga bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Bye-bye.